So far tengok cuaca okey. Bandar Seremban. Senang je. Senang. Baguslah bapak dia ni. Pakaikan helmet. Ui, bagus bang. Jarang bang nak jumpa. Azan. Lupa pula dekat traffic light tu ada kamera. Layan je lah. Sound daripada helmet ni okey, means kedudukan ni lah, kedudukan mic ni, helmet dia sampai tutup habis lah. So angin dia kurang sikit sebenarnya. Kalau ikutkan ke atas, tak tahu, kita cuba try tengok. Sebab
Memang kalau pakai full face baru okey untuk cakap. Sebab mic tu kat dalam kan, tersuruh dia kurang sikit dengar bunyi bising, especially bunyi exhaust. Exhaust kita pula cakap bagi laluan macam tu. Minta laluan, orang pun bagi laluan. Memang hidup dia tak boleh nak tunggu traffic light ke apa? Aduh. Dekat Seremban tadi tu ada kamera. Dekat sini tak ada. Tak semestinya tak ada. Kita kena boleh langgar traffic light ya. Kita kena tunggu. Tak lama pun. Sebab selain daripada traffic light tu, mungkin ada CCTV lain kan. Kalau apa-apa berlaku, sia-sia je tau. Nak claim ke apa kalau orang buat report. Kalau nasib baik, lepas. Nasib tak baik, sia-sia. Okay? Itulah yang kata kalau pakai full face, mic tu boleh letak bahagian dalam dekat chin tu, dekat dagu tu, letak tu. Kalau yang macam pakai DJI mic tu kan, yang magnet tu boleh lah tampal kat dalam. Tapi risau tak kan, benda kecil macam tu kan. Ada rider yang lain. Ada rider lain. Jadi kita tak berhenti situ, kita berhenti belah sini. Okay.
mana ada orang lah. Bateri low. Okay. Alamak, bateri. Rupanya bateri. Ya, bateri kamera low. Rupanya bateri intercom. So tak boleh lah kita nak buat review Next time. Tak dapatlah dengar lagu sampai rumah ni lah. Jalan saya balik ni boleh tahan juga. Oh, cantik lampu-lampu. Jauh lagi dia nak break. Dalam bandar dia boleh dengar lagi lah suara. Tapi highway out terus, angin bunyi bising. Jadinya kalau betul-betul nak rekod ni memang kena pakai yang itulah, ataupun setting letak mic tu dekat tempat yang betul, supaya angin tu kurang sikit dengar lah. Untuk hapuskan angin tu kita kena edit lah. Takut tenggelam pula suara kan. Apa yang kita cakap nanti takut tak dengar. Jadinya untuk jalan kecil, jalan bandar, mungkin jelaslah suara saya. Macam ni kan. Mungkin dengar, dalam masa dengar bunyi exhaust tu akan dengar saya bercakap juga. Apa saya nak update tentang intercom ni kan, yang nak habis bateri tadi ni. Ini first time habis bateri. Dari scene sejak saya beli, saya tak pernah charge lagi. So inilah pertama kali saya cakap habis bateri kan. Bateri low. Tu lah. Kita akan charge lah ni. Sama juga kan dia punya bateri low tu. Intercom apa yang saya guna nanti saya share. Sebenarnya saya nak buat review tadi dekat Tol Eco Majestic, tapi macam ada orang kan.
Jadi saya saya tak yakin sikit sebab ada lori, ada motor. Jadi kita demi keselamatan kita kena gerak daripada situ.